Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pencara khusus GKKO 1062 serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya Naura Yasmin Irawan binti Dama Irawan dari kelas PPS 312 akan membentangkan tajuk dasar dan pelaksanaan co-curriculum di sekolah. Sebelum kita meneliti setiap dasar, marilah kita memahami terlebih dahulu maksud co-curriculum. Ramai masyarakat beranggapan bahawa co-curriculum hanyalah aktiviti sampingan yang dilakukan selepas waktu pembelajaran. Namun sebenarnya tanggapan ini kurang tepat. Berdasarkan kurikulum kebangsaan, co-curriculum merupakan sebahagian daripada sistem pendidikan negara yang memainkan peranan yang sama penting dengan kurikulum akademik. Melalui co-curriculum, murid bukan sahaja memperoleh ilmu pengetahuan, malah mereka turut membangun aspek jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek secara menyeluruh. Pendek kata, jika akademik membentuk minda murid, maka co-curriculum membentuk sahsiah, kepimpinan, disiplin dan jati diri mereka. Atas sebab itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan 5 dasar utama co-curriculum sebagai panduan kepada semua sekolah di Malaysia. Kelima-lima dasar ini bertujuan memastikan pelaksanaan co-curriculum berjalan secara sistematik, tersusun dan memberi impak kepada kemenjadian murid. Dalam pembentangan ini, saya bukan sahaja akan menghuraikan setiap dasar tersebut, malah turut menilai sejauh mana pelaksanaan di sekolah serta menjelaskan kepentingannya kepada pembangunan model insan negara. Baiklah, kita mulakan dengan dasar utama yang pertama. Dasar utama yang pertama ialah co-curriculum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Dasar pertama menegaskan bahawa co-curriculum bukanlah aktiviti tambahan atau pilihan. Sebaliknya, ia merupakan komponen rasmi dalam kurikulum kebangsaan yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah. Hal ini bermaksud segala aktiviti seperti badan beruniform, kelab dan persatuan, serta sukan dan permainan perlu dirancang, dilaksanakan, dipantau dan dinilai secara sistematik sebagaimana mata pelajaran akademik. Berdasarkan pemerhatian terhadap pelaksanaan di sekolah, kebanyakan sekolah telah berjaya memenuhi dasar ini dengan sangat baik. Co-curriculum dimasukkan ke dalam takwim tahunan sekolah, mempunyai jadual yang tetap serta dilaksanakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Selain itu, penlibatan murid turut direkodkan melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum atau PAJSK. Pada pandangan saya, keadaan ini menunjukkan bahawa sekolah kini makin menyedari bahawa co-curriculum bukan lagi sekadar memenuhi syarat pentadbiran, tapi merupakan medium pendidikan yang mampu melahirkan murid yang seimbang seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sebagai contoh, apabila murid menyertai Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, mereka bukan sahaja mempelajari teori pertolongan cemas, malah mereka berpeluang untuk mempraktikkan kemahiran tersebut melalui simulasi kecemasan, perkhidmatan dan aktiviti khidmat masyarakat. Begitu juga dengan kelab STEM. Murid tidak hanya belajar konsep sains di bilik darjah, tetapi mereka turut menghasilkan projek inovasi, menjalankan eksperimen dan menyelesaikan masalah sebenar secara berkumpulan. Aktiviti seperti ini membolehkan murid menghubungkan teori dengan amalan. Di sinilah kekuatan sebenar co-curriculum.
Jika pembelajaran di dalam kelas menekankan aspek pengetahuan, maka co-curricular menyediakan ruang untuk murid mengaplikasikan ilmu tersebut dalam situasi sebenar. Selain itu, dasar ini turut memberi peluang kepada murid mengembangkan kemahiran insaniah atau soft skill yang amat diperlukan pada abad yang ke-21. Antara kemahiran tersebut ialah komunikasi, kepimpinan, pemikiran kritis, kreativiti, penyelesaian masalah, pengurusan masa dan keupayaan bekerja secara berkumpulan. Kemahiran seperti ini sukar dibentuk hanya melalui peperiksaan bertulis. Sebagai bakal guru, saya berpendapat bahawa pelaksanaan dasar ini amat penting kerana sekolah pada hari ini bukan lagi sekadar melahirkan murid yang memperoleh keputusan peperiksaan yang cemerlang. Sebaliknya, sekolah perlu melahirkan individu yang mampu memimpin, berkomunikasi dengan baik, berfikiran kreatif serta mempunyai nilai murni yang tinggi. Seterusnya, kita akan melihat dasar utama kedua iaitu penyertaan murid dalam kegiatan co-curriculum adalah wajib. Dasar ini menetapkan bahawa setiap murid di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan wajib menyertai sekurang-kurangnya satu unit badan beruniform, satu kelab atau persatuan serta satu sukan atau permainan. Penyertaan ini bukan sekadar memenuhi syarat pentadbiran, malah bertujuan memastikan setiap murid mendapat peluang yang sama untuk mengembangkan potensi diri melalui pengalaman pembelajaran di luar bilik belajar. Berdasarkan pelaksanaan di sekolah, kebanyakan sekolah telah mematuhi dasar ini dengan baik. Kehadiran murid direkodkan pada setiap kali dijalankan dan pencapaian mereka dinilai melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum atau PAJSK. Malah, markah PAJSK turut diambil kira dalam permohonan kemasukan ke institusi pendidikan yang tertentu. Pada pandangan kami, dasar ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada semua murid tanpa mengira tahap akademik untuk menyalahkan bakat masing-masing. Sebagai contoh, terdapat murid yang mungkin sederhana dalam pencapaian akademik tapi mempunyai bakat yang luar biasa dalam bidang kepimpinan, sukan, muzik atau kawat kaki. Melalui co-curriculum, mereka memperoleh ruang untuk mengembangkan potensi tersebut dan seterusnya meningkatkan keyakinan diri. Selain itu, penyertaan wajib juga membantu murid mempelajari pelbagai kemahiran yang tidak dapat dipelajari sepenuhnya di dalam bilik belajar. Sebagai contoh, ketika menjalankan aktiviti perkhemahan, murid belajar menguruskan masa, bekerjasama dalam kumpulan, menyelesaikan masalah, mematuhi arahan serta membuat keputusan dalam situasi yang sebenar. Pengalaman seperti ini amat berharga kerana ia membentuk daya tahan dan kematangan diri. Namun begitu, berdasarkan dapatan dalam pembentangan ini, walaupun tahap pematuhan adalah tinggi, masih terdapat segelintir murid yang hadir hanya untuk memenuhi syarat kehadiran tanpa pelibatan yang aktif. Pada pendapat saya, keadaan ini menunjukkan bahawa kejayaan sesuatu dasar tidak boleh diukur hanya berdasarkan jumlah kehadiran. Sebaliknya, keberkesanan co-curriculum perlu dinilai melalui pelibatan aktif, perubahan sikap serta perkembangan sahsiah murid.
Sekiranya murid hadir tapi tidak berminat, objektif ko-kurikulum sebenarnya masih belum tercapai. Antara faktor menyebabkan situasi ini berlaku ialah aktiviti yang kurang menarik, pengurusan yang terlalu berorientasikan rutin serta kekurangan peluang kepada murid untuk memainkan peranan sebagai pemimpin. Oleh itu, kami mencadangkan supaya guru memberi lebih banyak ruang kepada murid untuk merancang aktiviti sendiri. Contohnya, ahli jawatan kelab boleh diberi tanggungjawab mengendalikan program, menguruskan kewangan, menyediakan kertas kerja dan membuat refleksi selepas program selesai. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan minat murid, malah dapat membentuk kemahiran kepimpinan dan rasa tanggungjawab yang lebih tinggi. Selain itu, sekolah juga boleh memperkenalkan sistem ganjaran seperti anugerah ko-kurikulum, pengiktirafan murid paling aktif atau sijil khas bagi meningkatkan motivasi penyertaan. Kesimpulannya, saya menilai bahawa dasar kedua berjaya dilaksanakan di kebanyakan sekolah. Walau bagaimanapun, pelaksanaan perlu berubah kepada sekadar memastikan semua murid hadir kepada memastikan semua murid benar-benar memperoleh pengalaman pembelajaran yang bermakna. Sekarang kita beralih kepada dasar utama ketiga, iaitu penyertaan semua guru adalah wajib. Dasar ini menegaskan bahawa semua guru bertanggungjawab terlibat dalam pengurusan ko-kurikulum sebagai guru penasihat, pembimbing dan pengurus aktiviti. Pengagihan tugas dibuat secara rasmi melalui surat pelantikan. Pelaksanaan tugas juga dipantau melalui sasaran kerja tahunan serta penilaian prestasi guru. Saya berpandangan bahawa dasar ini amat penting kerana guru merupakan individu yang paling hampir dengan murid semasa menjalankan aktiviti ko-kurikulum. Guru bukan sekadar memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar, malah berperanan membimbing, memberi motivasi serta menjadi contoh teladan kepada murid. Sebagai contoh, ketika latihan kawat kaki, guru bukan sahaja mengajar teknik kawat yang betul, malah turut menerapkan nilai disiplin, kerjasama, ketepatan masa dan semangat berpasukan. Begitu juga ketika pertandingan sukan. Guru membantu murid menguruskan tekanan, menerima kekalahan dengan positif serta menghargai kemenangan secara berhemah. Nilai-nilai ini sukar diukur melalui peperiksaan, tetapi sangat penting dalam membentuk sasiah seorang insan. Selain itu, penlibatan guru juga menjamin keselamatan murid sepanjang aktiviti dijalankan. Guru memastikan prosedur keselamatan dipatuhi, peralatan digunakan dengan betul dan risiko kemalangan dapat diminimumkan. Namun demikian, saya juga melihat beberapa cabaran dalam pelaksanaan dasar ini. Antaranya ialah beban tugas guru semakin meningkat. Selain daripada mengajar, guru perlu menyediakan rancangan pengajaran, menyemak latihan, menjalankan tugas pentadbiran serta mengurus pelbagai program sekolah. Keadaan ini kadang-kala menyebabkan guru menghadapi kekangan masa untuk merancang aktiviti ko-kurikulum yang kreatif dan berkualiti. Selain itu, terdapat juga guru yang diarahkan mengendali kelab atau sukan yang bukan bidang kepakaran mereka. Sebagai contoh, seorang guru bahasa Melayu mungkin perlu menjadi guru penasihat kelab robotik walaupun tidak mempunyai pengalaman dalam bidang tersebut. Situasi seperti ini boleh menjejaskan keberkesanan pelaksanaan program.
Bagi mengatasi isu tersebut, saya mencadangkan agar pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan lebih banyak latihan profesional berkaitan pengurusan core curriculum. Guru juga boleh diberi peluang mengikuti kursus, bengkel atau latihan bersama pakar supaya mereka lebih yakin mengendalikan aktiviti yang pelbagai. Selain itu, kerjasama dengan ibu bapa, alumni serta agensi luar juga boleh diperkukuh bagi membantu sekolah menyediakan program yang lebih berkualiti tanpa membebankan guru sepenuhnya. Kesimpulannya, saya menilai bahawa dasar ketiga berjaya dilaksanakan pada tahap yang sangat tinggi. Walau bagaimanapun, sokongan berterusan kepada guru amat penting supaya mereka mampu menjalankan tanggungjawab sebagai pendidik, pembimbing dan pemimpin core curriculum dengan lebih berkesan. Seterusnya, kita beralih kepada dasar utama keempat, iaitu pelaksanaan kegiatan core curriculum. Dasar ini menekankan bahawa setiap aktiviti core curriculum mestilah dirancang secara sistematik, tersusun dan mempunyai hubungan dengan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Dengan kata lain, core curriculum bukan sekadar aktiviti mengisi masa lapang, tetapi merupakan kesinambungan kepada pembelajaran formal yang membantu murid mengukuhkan pengetahuan, menguasai kemahiran serta mengamalkan nilai murni dalam situasi yang sebenar. Berdasarkan penilaian terhadap pelaksanaan di sekolah, didapati kebanyakan sekolah mempunyai takwim core curriculum tahunan yang jelas serta perancangan aktiviti yang teratur. Walau bagaimanapun, tahap pelaksanaan dasar ini dinilai pada tahap sederhana kerana masih terdapat beberapa cabaran seperti kekurangan kemudahan, peralatan dan guru mempunyai kepakaran khusus dalam bidang tertentu. Pada pendapat saya, penilaian ini adalah realistik kerana walaupun kebanyakan sekolah berjaya melaksanakan aktiviti mengikut jadual, tetapi tidak semua aktiviti benar-benar memberi impak kepada pembangunan murid. Sebagai contoh, terdapat sekolah menjalankan aktiviti kelab secara rutin setiap minggu, namun aktiviti yang dilaksanakan hanya berbentuk mesyuarat, ceramah atau latihan yang sama berulang kali tanpa memberikan pengalaman baru kepada murid. Keadaan seperti ini menyebabkan murid mudah berasa bosan, kurang bermotivasi untuk melibatkan diri secara aktif. Sebaliknya, sekiranya aktiviti dirancang secara kreatif dan berasaskan projek, murid akan memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Sebagai contoh, bagi kelab STEM, murid boleh menghasilkan projek inovasi menggunakan bahan kitar semula atau mereka bentuk sistem pengairan automatik untuk kebun sekolah. Bagi Persatuan Bahasa Melayu pula, murid boleh menerbitkan majalah digital, menghasilkan podcast atau mengendalikan pertandingan pidato atau forum. Manakala bagi unit badan beruniform, murid boleh melaksanakan projek khidmat masyarakat, latihan pengurusan bencana atau simulasi pertolongan cemas. Aktiviti seperti ini bukan sahaja meningkatkan penguasaan ilmu, malah menggalakkan murid berfikir secara kreatif, kritis dan inovatif. Selain itu, murid juga belajar menyelesaikan masalah sebenar,
berkomunikasi dengan berkesan serta bekerjasama dalam pasukan. Ini sebenarnya matlamat pendidikan ke-21 yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya juga bersetuju dapatan bahawa kemenjadian murid akan meningkat apabila mereka berjaya menghubungkan teori yang dipelajari di dalam bilik belajar dengan pengalaman sebenar melalui aktiviti ko-kurikulum. Namun demikian, saya berpendapat bahawa pelaksanaan dasar ini masih boleh dipertingkatkan. Antara cadangan yang boleh dilaksanakan ialah memperkukuhkan kerjasama dengan pihak luar seperti universiti, industri, bahan bukan kerajaan atau agensi kerajaan. Sebagai contoh, kelab robotik boleh bekerjasama dengan universiti untuk menjalankan bengkel pengaturcaraan, manakala kelab keusahawanan boleh mendapatkan bimbingan daripada usahawan tempatan. Pendekatan ini bukan sahaja meningkatkan kualiti aktiviti, malah memberi pendedahan awal kepada murid tentang dunia pekerjaan dan keperluan industri. Selain itu, sekolah juga boleh memanfaatkan teknologi digital dengan melaksanakan pertandingan dalam talian, pembelajaran berasaskan projek digital atau penghasilan kandungan media sosial yang berunsurkan pendidikan. Hal ini menjadikan ko-kurikulum lebih relevan dengan perkembangan teknologi semasa. Kesimpulannya, saya menilai bahawa dasar keempat telah dilaksanakan dengan baik, namun aspek kualiti pelaksanaan perlu ditingkatkan supaya aktiviti benar-benar memberi impak kepada pembangunan murid. Seterusnya, kita melihat dasar utama kelima, iaitu penyertaan beramai-ramai. Dasar ini menegaskan bahawa semua murid hendaklah diberi peluang menyertai aktiviti ko-kurikulum tanpa mengira kaum, agama, jantina, latar belakang sosioekonomi atau tahap pencapaian akademik. Prinsip utama dasar ini ialah keterangkuman, kesaksamaan dan peluang yang sama kepada semua murid. Berdasarkan dapatan dalam perbentangan ini, tahap pelaksanaan dasar ini berada pada tahap yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahawa kebanyakan sekolah berjaya menyediakan peluang penyertaan kepada semua murid secara adil dan menyeluruh. Pada pandangan saya, dasar ini merupakan antara dasar yang paling penting kerana sekolah merupakan tempat terbaik untuk membentuk perpaduan dalam kalangan generasi muda. Malaysia ialah sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya. Oleh itu, ko-kurikulum menjadi platform yang terbaik untuk menyatukan murid daripada pelbagai latar belakang melalui pengalaman bekerjasama dalam satu pasukan. Sebagai contoh, ketika pertandingan kawat kaki, kejohanan bola sepak, perkhemahan atau aktiviti gotong royong, murid belajar menghormati pendapat rakan, bertolak ansur, membantu antara satu sama lain dan menyelesaikan konflik secara muatak. Nilai-nilai seperti tolerasi, empati, hormat menghormati dan semangat kekitaan tidak dapat dipupuk hanya melalui pembelajaran teori di dalam kelas. Sebaliknya, nilai tersebut terbentuk apabila murid mengalami sendiri situasi bekerjasama dengan rakan yang berbeza bangsa dan budaya. Selain itu, penyertaan beramai-ramai juga mengelakkan berlakunya diskriminasi terhadap murid yang kurang menyelah dalam akademik. Melalui ko-kurikulum, setiap murid mempunyai peluang untuk berjaya
mengikut kekuatan dan bakat masing-masing. Sebagai contoh, seorang murid yang kurang cemerlang dalam mata pelajaran mungkin mampu menjadi ketua pasukan pengangkap yang berwibawa atau atlet yang berjaya mengharumkan nama sekolah. Inilah bukti bahawa kecemerlangan murid bukan boleh diukur melalui peperiksaan semata-mata. Saya juga bersetuju bahawa aktiviti kokurikulum memainkan peranan yang penting dalam membina kecerdasan emosi, kemahiran komunikasi dan semangat perpaduan dalam kalangan murid. Walaupun pelaksanaannya berada pada tahap yang tinggi, sekolah masih boleh menambah baik dasar ini dengan memastikan semua murid, termasuk murid berkeperluan pendidikan khas, diberi peluang yang sama untuk menyertai aktiviti mengikut kemampuan mereka. Di samping itu, sekolah juga boleh memperbanyakkan program yang melibatkan kerjasama antara sekolah, aktiviti komuniti setempat dan agensi luar bagi memperluaskan pengalaman murid. Kesimpulannya, saya berpendapat bahawa dasar kelima bukan sahaja berjaya meningkatkan penyertaan murid dalam kokurikulum, malah menjadi medium yang sangat berkesan untuk memupuk perpaduan, membina sasiah dan melahirkan generasi yang mampu hidup dalam masyarakat majmuk. Setelah kita meneliti 5 dasar utama kokurikulum, jelaslah bahawa setiap dasar saling melengkapi antara satu sama lain dalam usaha membentuk murid yang seimbang dari aspek intelek, jasmani, rohani dan sosial. Seterusnya, saya akan membentangkan rumusan keseluruhan antara kesimpulan mengenai pelaksanaan dasar-dasar kokurikulum di sekolah.